Dalam hidup ni kita kena terima hakikat kalau kita bukan pilihan. Tak kira lah dalam berkawan ke tempat kerja ke, dengan bos ke, macam mana pun kita berusaha, kita berkorban, berpusing terbalik, kita separuh nyawa kita nak nolong orang. Tapi kalau kita bukan pilihan, kau jangan mengharapkan penghargaan. Kita manusia, kita pun boleh tahu siapa kita dekat mata orang lain. Jadi berpada-pada je lah. Kalau kita buat ikhlas kerana Allah. Manusia tak hargai kita, manusia tak mandang kita, Allah hargai, Allah pandang. Kita buat, ya Allah, aku buat kerja aku ni ikhlas kerana kau, ya Allah. Selesai. Tak payahlah stres-stres fikir, aku buat ni bos aku tak ada pemandang aku. Aku buat ni tak ada pun orang hargai aku. Nak buat apa? Jadi kalau sedar yang kita bukan pilihan, berpada-pada, tak payah lagi beria. Kita kuat. InsyaAllah kita kuat. Ya?